kaunter pendaftaran tu dekat kemah biru sebelah kanan saya. Satu orang. Baiklah, saya ulang semula ucapan anu-anuan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ustaz Suhaimi dianugerahkan oleh Jawi pada siang tadi. Alhamdulillah, tahniah Datuk dan juga barisan kebijakan. Salatan kamilah wa salim salaman taman ala Sayyidina Muhammad allazi tanhallu bil qadu wa tanfarju bil qurab. Kamarudin sama Atuk selaku mengurusi mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil. Saya Pak Jadi Putra dan juga KJK yang lain yang terlibat. Sekali lagi kepada kumpulan Qasidah Al-Busri, terima kasih abang-abang, ustaz-ustaz yang sebaik-sebaik ini menyanyikan lagu-lagu. Pada malam ini kita berada di dalam suatu majlis memperingati baginda Nabi SAW. Yang mana setiap kali selepas solat fardu, Nabi SAW mendoakan kita selain Allah dan aturan bagi Nabi Muhammad itu disuruh Allah.
sumbangan pada saudara-saudara. Nama dia Srian Ramasani. Srian Ramasani. Konser. Jadi nama bolehlah. Nombor seterusnya. Seterusnya pemenang apa ni? Wang tunai. Tanya itu sesi utama bersama. Kita ada beberapa sesi sambutan rezeki lagi kita tunggu dan selepas ini. Nak training ke? Pak Kofidah kalau ada part azan, bunyi azan, tadi pagi tu imam ada. Waktu sembahyang imam. Oh okey. Pak Kami. Oh kami ada. Ya, boleh masuk boleh. Azan ke? Beraya pun boleh kan? Tak boleh. Boleh juga ni. Saya dengar suara dia sedap sebenarnya. Dia boleh nyanyi. Berdekat of course. Akan ramai pentas selalu besar.
Nama siapa? Basyira? Insyira. 6 tahun. Ke 6 pinggan makan tadi. Okey, Insyira macam mana? Doa makan mi Bandung. Oh, dia dahsyat punya. Mi Bandung di Bandung, Indonesia ada baca tu doa bismillahirrahmanirrahim. Ha? Sok makin. Okey, kalau pisang goreng panas, hihan hoing has. Saya nak doa makan, hihan hoing. Allahumma qina fi man hadait. Macam ni Syirah? Allahumma ba. Cik tak dengar apa? Fima pisang lana? Hihan hoing. Oh, tak yalah. Berikan tepuk tangan untuk Syirah. Betul lah. Ni patau. Tak nak pula. Oh, tak nak. Tak nak. Tak nak. Dia tak TV. Oh, dia pandang saya lah. Baik. Terus. Dia sebenarnya menantikan. Ada lagi tak? Bagi saya makanan apa? Saya baca doa semua. Okey, Syirah, terima kasih. Betul. Alhamdulillah. Tanya. Mana budak yang nak potong? Okey, alhamdulillah. Terima kasih ya. Okey. Sama-sama saya. 2, 3. Okey. Janganlah rezeki. Boleh bawa ni? Terima kasih. 1, 2, 3. Okey. Tanya. Toing. Ibu. Syukur. Okey. Jadi boleh makan tu sebab kita dah buat. Terima Okey. kasih adik-adik kita dan Okey. Siapa nama Tuan Haji? Badaruddin. Tuan Haji Badaruddin. Okey, betul tak jawapannya? Betul. Sebenarnya kita ucapkan. Alhamdulillah. Betul. Kalau selalu dekat KK ni selalu main lagu Sarawak ni, jadi kita harapkan semua kita gemakan lagi Sarawak. Nama pun Gema Maulid Taman Maluri ni. Okey, kita akan sama-sama berselawat dengan Abang Dakni kita. Mai, adik-adik kita, anak-anak. Itulah. Kawan dia. Dia tahu dia mencari ikhtilat. Dia kata saya tak boleh sorang-sorang, ada muslimat. Adik kalau nak sama dia duduk dengan uncle.
Al-Fadhil Ustaz Suhaimi bin Abdul Aziz. Semua standby ya, nombor yang dicabut oleh Al-Fadhil Ustaz akan memenangi. Ialah nombornya ialah sedia dah. Bangsa ni ini saya tak bawa measuring tape, saya rasa ada 100 inci lebih ni, cuma dia lipat je balik rumah, kita kena buka lipatan dia serius. Baiklah, nombor yang memenangi hadiah. Cantik. Jawab tangan kita pun cantik. 1, 3, 1. Apa yang naik tau? Alhamdulillah, mesti kita dah verify. Sahabat kita ni sebab dia nak jamu kita Char-Kway-Teow dan juga tengok TV ramai-ramai, insyaAllah. Baiklah, terima kasih pengurusi madrasah, pengurusi Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i, Tuan Haji Datuk Muhammadudin dan Al-Fadhil Ustaz Suhaimi bin Abdul Aziz. Maka dengan itu berakhirlah majlis sambutan Maulidur Rasul. Terima kasih dipanjatkan kepada program-program rahmat Allah. Bersudi